Kalau pian awak udang kunyit baik ni ke, jangan lupa tekan like, tekan share. Lepas tu kita boleh tengok cara sekali lah. Mula-mula kita sebut kunyit dah. Lepas tu garis sikit. Lepas garis kita sop potong dah. 1 2 3. Lepas tu kita sepuluh jagung. Lepas sepuluh jagung kita telur putih dah. Lepas tu kita gawi kata molek lah. Ni, taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita pergi goreng. Mula-mula kita minyak masuk dulu dah. Kita tunggu minyak panas dulu dah. Belum kita nak udang. Apabila minyak panas dah ke, ni dah kita udang masuk. Masa ni kita fokus lagi lepas udang ni masuk molek ni. Nampak kita masak dah kan, kita balik je. Udang goreng kunyit pek ni dia kena goreng garing je dah. Kalau tak garing tak jadi. Pokok kosek je dah. Kenapa udang itu nak garing lah ke? Kita buah putihnya bermerah lah. Goreng buah putihnya bermerah ni masuk ni. Lepas pun bermerah dengan buah putih kita nak kucah semua dah. Sebab kalau tak kucah yo masak takkan ni. Ni. Masak taruh ni boleh dah ni. Baru putih dah. Lepas tu kita buat kacang panjang, lada merah, lada ipun dah. Lepas tu kita goreng kacang panjang masuk sikit dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita kek sekejap minyak dulu. Lepas itu sejak minyak dah kita udang goreng kunyit kita masuk. Lebih ingin dah. Ni udang goreng kunyit style kita dah. Kalau piak terawak boleh kita dah.